Selamat pagi. Ainah bangun awal sebab nak sarapan. Masya Allah, sedapnya bau. Perut Ainah dah bunyi krup-krap, lapar ni. Kejap. Cikgu pesan, kita kena baca doa dulu. Bukan doa makan je. Kena doa untuk ibu bapa sekali. Kawan-kawan ikut Ainah tau. Tadah tangan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa Ainah, dosa ibu bapa Ainah. Sayangilah mereka. Sekarang jom kita baca sama-sama sekali lagi. Kuat-kuat tau. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maksud dia, ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Amin. Doa dah baca, sekarang masa untuk makan. Bismillah. Senang je kan? Pendek je doa ni. Kawan-kawan mesti boleh hafal sekejap je. Kalau sayang ibu bapa, kita kena selalu doakan mereka. Barulah Allah sayang kita. Okey, Ainah nak pergi sekolah dah. Bye kawan-kawan. Assalamualaikum.